PRN is coming up for Sabah. Adakah bajet kebiasaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor pilihan raya ataupun faktor-faktor politik sedikit sebanyak? Oh, pastilah sebab ahli politik yang merencanakan kewangan kan. So kalau advantage kepada pihak dia tengok momentum sekarang kepada pihak kerajaan, dia pasti kata dia akan tengok di manakah based on analisa politik tu dia dalam keadaan macam mana kan, berbanding pula dengan pembangkang, kekuatan pembangkang di manakah timing yang cukup baik. So mau tak mau kita tak boleh kata sebab perjanjian ni memang dibuat oleh MOF. Memanglah kita kata kalau senator Datuk Seri Amir Hamzah tu dia bukan politician kan, tapi dia teknokrat, dia teknokrat, dia Menteri Kewangan kedua. So, tapi bos dia macam saya lah. Bos dia ahli politik which is Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Which is Menteri Kewangan pertama dan juga ahli parlimen dan juga merupakan Perdana Menteri. So pastilah dia kata positioning dia cakap very fair lah kan, mestilah kami advantage. Kalau ikut kajian dulu pun sama je, daripada Kerajaan Barisan Nasional sebelum 2018, kemudian Kerajaan Pakatan Nasional PN PN dan sebagainya, dan hinggalah pada sekarang. Betul. Any country yang dalam demokrasi lah akan mengambil that kind of advantage lah.